Sky pink on my face, skinhead in the haze. Bukan nak menang all day, cuma nak cakap plain. Semua versi sama berat, sama-sama penat-penat. Apa aku simpan rapat bukan untuk jadi alat. Yang kau dengar dulu, yang kau rasa simpan dulu. Bila cerita makin laju, aku tak jual satu soda. Kau betul, aku pun betul. Tak perlu gaduh, tak perlu suluh. Kau betul, aku pun betul. Biar cerita jalan, biar hati kembali dulu. Kau betul, aku pun betul. Kau betul, aku pun betul. Jangan lupa, jangan runtuh. Jangan lupa, jom ikut. Kau betul, aku pun betul. Kau betul, aku pun betul. Ini ruang untuk semua, untuk ketawa, untuk luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu semula dalam podcast kita Aku Betul Kau Pun Betul. Sebenarnya balik kita boleh kau betul, aku pun betul. Yelah. Tapi boleh je kita dekat TikTok ada Mat Kat TikTok ada, dekat Spotify pun ada Mat Facebook tak ada. Tak payahlah. Facebook ni orang tua-tua je kan. Dekat thread tak ada lah. Okay, episod kali ni Mat, ni episod nombor berapa Mat Aku rasa nombor 8 kot. 9. Episod 9. Kali ni kita punya gang kita panggil balik lah. Kita stop sekejap kan. Kita stop sekejap budak ni. Budak sekolah kan. So minggu ni kita start balik kawan-kawan sekolah. Aku rasa dah nak sampai penghujung kan kawan-kawan sekolah ni. Semua dah mati lah? Bukan. Kalau ada lepas-lepas ni kita sambung balik. Tapi lepas ni kita dah kurangkan sikit lah. Kurangkan sikit kalau ada. Sebab dah kaya. Kaya malam ini. Okay. Kau okay Mat? Ini Mat sihat? Okay, sihat Jan. Kau okay? Okay lah. Agak rushing sikit hari ni. Kelam kabut sihat. Kabut. Puasa lah. Ganti tu. Lepas tu kita nak gaya haji lah. Haji. Tak ada apalah kot. Terus je lah kita dengan kita punya. Tapi Nail macam Jan, kau panggil sekampung lah. Ramai sikit. Ramai saya. Ini semua banyak sejarah-sejarah dengan diorang ni. Seko-seko ni aku koyek ni. Besok cerai Jan. Cerai kahwin lain. Tak adalah. Aduh. Degil-degil dululah. Tapi kalau nak korek betul-betul sebenarnya berat juga kalau kita korek ni kan. Ini antara orang kata penjahat dan penyebar-penyebar. Penyebar apa Jan? Nanti kita cerita. Okay, pertama kita punya guest. Kita ada Irwan Demang. Apa namanya? Demang. Irwan. Nama betul? Irwan Abdul Hamid. Betul. Abdul Hamid. Nama baik Mak, apa khabar Mak? Lama tak jumpa. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Selamat petang. Thank you. Terima kasih datang daripada jauh. Yang kedua kita ada Encik Ikrami. Encik. Atau dikenali sebagai Encik Virus. Pasal kita panggil dia penyebar-penyebar. Assalamualaikum semua. Baik, sihat Mat. Terima kasih datang. Yang ketiga kita ada sebenarnya kita deal dengan dia ni lah. And dia pun secara voluntarily-nya dia penghulu je. Dia penghulu. Kalau dulu dekat rumah kubur dia cheap lah. Dia badan besar je dulu. Antara paling besar sekali rasanya. Besar. Pasal nama panggilan dia pun binatang paling besar kat dunia ni kan. Betul. Bukanlah paling besar, pemangsa paling besar kot. Lepas tu dia ni walaupun besar tangan dia lurus. Nak lukis. Betul. Macam sesiku L. Bukan T-square. Encik Anapi. Ataupun lebih kenali sebagai T-Rex. Laju je kau nak okey. Sebab tak nak keluar tak, aku kena benarkan apa yang kau cakap ni. Okay, pertama sekali
terima kasih lah bagi kita orang peluang kan. Betul. Untuk Sama join podcast ni. So kita orang ni semua stay Port Melaka lah kan. So untuk Mesti buat ada di arrangement Melaka ni lah. ada kena deal betul-betul sikit lah. Betul, Nak kena travel setting. pergi Melaka kan daripada Melaka ke sini lah. Kerja dia punya kerja tu pun agak tekanan jugalah untuk Betul-betul. kalau kita nak buat panggil sekali ramai Mat kan. Kena ambil cuti je. Serius Terima lah? kasih lah kita Silakan. dia orang ambil cuti korbankan cuti tahunan tu. Okay. Betul. Semata-mata untuk ni. Untuk ni. Tak berguna je. Sayang cuti kau memang. Nak gaya haji lagi. Mula kau nak interview siapa dulu? Pengulu lah. Pengulu. Apa nak cakap tu? Kau memang Melaka Pi? Okay, saya memang orang Melaka lah. Saya ke aku? Aku. Okay. Hamba. Okay, aku memang orang Melaka. Form 1 sampai Form 3 tu duduk dekat kampung lah. Paikan. Apa tu? Pagi ikan. Pagi ikan. Bas kita tu lah. Bas pagi ikan. Itu kan kau situ lah. So aku duduk Paikan, sekolah dekat Munshi. Munshi. So daripada Paikan tu naik basikal tu pergi Munshi. Batu Pengendam. Patutlah pandai kan. Jauh. So Kayu aku nak mengisi ni. aku satu kelas dengan bomber kan. So- Munshi sekolah agama tu. Bukan, Sultan Muhammad. Macam tak ada agama rasanya dulu. Aku sekolah tu. And then Form 4, Form 5 masuk sekolah menengah Teknik Melaka tu lah. Serius lah teknik? Betul lah. Semua teknik siap. kan banyak teknik ada. Dia first intake ke? Aku Second? first intake. First intake. So first intake ada yang saya kenal yang kena nyanyi lagu Alma Mater tu kan. Apa? Menjunjung lambang. Lagu Ingat sekolah. lagi tak lagu? Tak ingat. Lagu sekolah je. Yang aku ingat yang ujung je. Menuju alma mater. Itu je Ya, aku ingat. itu saja. Kelamin tadi dia nyanyi menuju puncak je. Kau jangan suruh kita nyanyi pula. Kita pun tak tahu punya. Aku ingat tu je menjunjung Mana lambang. ingat lagi. Aku ingat. Kalau kau mula teknik, asrama. So form 4 asrama lah. Budak baik lah masa tu. Asrama lah. Kau memang mengaku Kenapa kau budak baik. Melaka boleh dapat asrama kau? Sebab aku Tu rumah dekat pula kan. Tak jauh. tak, aku register alamat Palung. tengok tipu. Nah, begitu. Pakai Negeri Sembilan punya. Sebab aku Paikan tu rumah nenek aku. Habis kota kita pasal ni lah je, tak dapat. Pasal tu lah. Kau masuk ah. Kota Aku lah. kota kau Azam pun ambil. Sialnya Azam. Azam pun duduk asrama kan. Tak boleh. Mana boleh. Kirami. Kau asal? Memang orang Melaka. Asal orang Melaka. Ya. Ya. Oh, okay. Form 1 sampai Form 3 sekolah jauh tu. Sekolah Jauh jauh. dekat nak ke Masjid Tanah lah. Apa? SMK Sungai Udang. Sudah tempat penjahat-penjahat kena hantar sini lah je. Penjara. Itu penjaga. Dekat penjaga. Tak bond daerah penjara. lah. Pusat koreksional. Pusat koreksional. Sekarang tak panggil penjaga tak? Ke penjaga lagi? Tak tahu. Kat Sungai Udang kan yang ada. Correctional pun ada juga dekat Tanjung Keling. Oh. Yang baru ni kat mana? Kat Jasin Kat Jasin ada satu Wah, lah. kau semua nak letak Melaka. Ya, ada. Tak. Okay, Semua jahat kau bubur kat Melaka. Tak, mana yang tahu. Betul lah ada pusat koreksional Jasin Melayu Dia orang lagi tahu daripada kita kan. Betul tu. Semua kau nak hantar Melaka. Lepas tu kau dapat sekolah, kau first intake ke? First intake. First intake juga? Tak dapat asrama. Oh. Ya Dia tak boleh apply ke? Ke kau memang tak kisah? Memang tak dapat kot. Oh. Memang dah ada virus. Memang dah penuh kot. Dia dah tahu lah. Dia dah tahu lah. Kenapa Siti semua dapat Tak. sama? Aku memang duduk luar. Siapa lagi dengan kau yang duduk luar? Tapi aku duduk dengan budak Form 5. Rumah sewa tu aku duduk rumah sewa tu. Rupanya Jan. Yang kat belah mana? Yang ada orang jaga lah. So makan semua ada. Dekat mana? Dekat Bukit Batu, Kampung Batu, menghala ke Flat Sri Siantan. Rumah tu. Oh jauh. Kat area Bukit Baru sana. Mengalir Bukit Baru. Orang Ima Ayun tu lah. Tak ada Atas. mengalir ke Alim lah atas. kena. Yang mengalir ke Bukit Baru. Oh. Kau cakap dia ni lah yang backup Form 5 dulu Jan. Budak-budak Muar dia ni lah dia punya geng. Benci lah budak Muar ni. Demang? Abang Demam, muka sama ke? Muka tak berubah. Handsome siap. Handsome je.
Memang orang Melaka. Ya. Ya, aku beranak kat Melaka. Masjid Tanah. Oh, je tak nak. Sekampung dengan Peter. Kampung sebelah-sebelah dengan Peter. Shout out Peter. Kita perangai belo. Perangai belo semua benda. Pinjam belo ni. Okey. So starting sekolah kat kampung lah. Sekolah kampung. Sekolah dekat sekolah Adi Putra. Sekolah menengah Adi Putra. Lepas tu dapat tawaran. Lepas tu dapat sekolah Laudin, Masjid Tanah. Kejap sekolah sebulan. Lepas tu dapat ke teknik. Alhamdulillah. First intake juga. Sekolah Laudin tu sekolah apa? Sekolah air dan sains lah. Sekolah kampung. Sastra. Sain boyo. Yalah kan. Kita tak sain. Kat situ, kat sekolah aku tu air dan sastra je ada. Yang tu form 1 sampai form 5. Orang cerdik dia kena hantar sekolah sains lah. Boleh lah sikit. Tak apa-apa nak cerdik now lah kan. Tapi Belo je mengaku cerdik. Aku bodoh tu. Zaman kau elektrik. aku elektrik. Jentera 1. Babi. Jentera 1 Ahmad. Kamu lah. Kamu lah. Lepas tu Elektrik sama dengan siapa Elektrik yang kita? aku Daini. Dah ini. Din. hmm. Siapa lagi? Zul. Zul Luar ada Zul. Ada seorang yang selalu datang. Kalau pagi-pagi dia datang dulu masakan. Zultipa. Zultipa. Yes, betul. Zultipa. Tu satu kelas lah. Dia tak panggil Zultipa dah kot. Dia tak ada. Dia tak ada dengan Tipa dah. Oh tak ada. Panggil nama bini baru dia. Bini baru pula. Bini dia yang sekarang. Kau jangan petik. Kau jangan macam-macam. Lepas tu kau dekat sekolah tu start kawan dengan siapa dulu? Aku rasa Elektrik Asrama jauh juga dan- kan? Kau asrama elektrik, juga kan? elektrik kelas kau mana kan? Kau sama dengan pertanian. aku sebelah Awam. library. Sebelah awam. Aku sebelah. Ada library ke sekolah? Ada Syul. Tak pernah masuk. Cik Mat mana pernah Aku tahu surau je, masjid je. Mana? masuk. Sebelah awam. Awam. Korang awam Bangunan lain. Satu bangunan. Aku bangunan lain. Aku satu blok dengan Dia perdagangan. dekat bilik guru Aku awal. Perdagangan ujung. Perdagangan pertanian dia ujung-ujung. Kau dekat bilik guru punya baris kan? Berdepan. Bawah kita. Bawah kita pejabat. Bawah kita pejabat. Oh, yelah. Lepas tu naik bangunan baru tu bilik guru dulu. Lepas tu bawa ke elektrik. Atas tu. Guru ke? Mat nanti kita buat video. Bilik Mat. guru lah. Naik Tangga. ni apa kelas PE dulu. Elektrik 1, lepas tu kelas aku. Lepas tu sebelah tu library. Sebab apa aku ingat bilik guru? Sebab masa dulu kelas kimia, gua kena duduk luar tau. Pakai apa tu? Pakai plakat tu. Pakai plakat tu. Habis ada cikgu lain lalu kan. Dia ajak jalan sampai bilik guru. Dia ajak jalan. Patutnya dekat lab je. Kena duduk luar pakai tu kan, gantung plakat depan kan. Sekali dia bawa jalan lah. Dia Siap siapa tu. habis? Ha? Dia siapa? Aku tak ingat cikgu siapa lah. Tapi Cikgu kita Omar lah. Masa tu cikgu, yelah masa tu lab kimia. Lab kimia kan kat bawah elektrik tu. Kena denda kat luar. So ada cikgu lalu, dia tengok aku kat luar tu pakai plakat. Dia ajak dia atas pusing. Apa kesian. Pusing. Jalan-jalan. Pusing tu masuk bilik guru kan. Bilik guru satu-satu cikgu pergi. Saya malas gini-gini lah. Iyalah. Baik tak ajak Melaka Raya. Lain sedih. Ya, Ikrami kau Apa? member. Oh, member. Demam pun tak jawab aku Demam. tadi. Member yang mula-mula Kalau kan kau kau kenal. Bajet Tanah, siapa yang ada kat Bajet Tanah? Peter. Peter lah. Kau terus kenal lah. Memang satu sekolah. Dia SGB dulu. Dia sekolah lain. Bukan apa-apa. Tapi kenal lah. Budak-budak sukan. Sebab mak dia ustazah aku sekolah agama dulu. Mak dia ustazah. Mak dia ustazah ngajar aku sekolah agama. Sekolah agama hutang. Sekolah agama kan. Ah. Sekolah hutang. Aku gerak dulu aja. Mak Peter. Lepas tu berkawan dengan dia lah. Mudah lah. Kena-kena gitulah. Tapi mostly aku dengan ni lah. Asal? Nabi. Bilik, Satu satu bilik. dom. Satu Oh, dom. Kau budak dom 7. Dom Bayangkan tujuh. engkau hari-hari tidur tak tenggelam. Sebab apa? Ada Dinosaur kat atas. dekat atas. Dinosaur tidur atas kau. Mat,
Kau ingat tak yang banyak gelo-gelo orang ni lah. Ni lah Malaon ni. Ya ke? Yang gelo-gelo orang yang melekat Ada ni je lah. nama. Ya, aku ingat lah. Tu ni lah banyak melekat-lekatkan nama orang. Pakai selipar lah, topi lempeng lah, apa semua kan. Melekat sampai sekarang. Jack, Lodok, Lalu duduk dia bagi nama. Lagi siapa lagi? Tak. Banyak. Itik pun ada. Itik. Itik lah. Oh ni lah orang dia. Ni yang bagi nama ni hantu ni. Habis semua pun mengikut. Senang panggil. Banyak main binatang semua kan senang. Itik pasal mulut dia macam tu kot. Kan? Yelah tu Dia mulut lah sebab dia. dia kan. Kebanyakan budak-budak bilik. Budak-budak bilik Satu aku. dom lah. Dia seronok nak bagi nama. Ikrami kau kau duduk luar kau berkawan dengan Form 5 terus lah Macam berkawan dengan budak Form 5. Lepas tu yang masa awal Form 4 tu, aku ada 6 orang daripada sekolah aku pun masuk sekolah situ juga. So semua duduk luar. Termasuk seorang Cina, ingat tak, Wong Kui Bun. Di kelas J1 juga. Oh ada. Dia sama daripada Sungai Udang juga. Oh kau kenal lama lah Cina tu. Tapi macam tak kenal je, bawa donor je. Resis ada ni babi ni. Dia datang sekolah naik SS. Lepas tu Peter pun aku dah kenal daripada Form 3. Dia SGB, aku Sungai Udang. Lepas tu Dekat sebelum jauh nak PMR tu, kita orang ada camp motivasi Pelajar Cemerlang ni. dekat SGB. So aku dah kenal Peter daripada situ lah. Kau pergi siul? Ya tak. Nenek mula. Perasan kau lah time tu. Oh nampak. Semua Majlis Tanah punya Betul, seminggu pelajar Cemerlang. Dia seminggu duduk kat SGB tu. balik semua hancur. Asrama orang kau kerja kan. Tu pelajar-pelajar terbaik semua dikumpulkan kat situ. The best lah, the best. Pelajar-pelajar terbaik area Masjid Tanah semua dikumpulkan. Kat SGB. Silap lah. Ya hasil tu dia. Siap fly tu ramai-ramai. Gila betul. Kau ada tak bang? Ada. Orang tak macam dia. tak macam Tapi Peter, Baru terbuka ni. siapa tak macam Peter kan. Macam lah dia seorang je macam gitu. Kau ingat cikgu? Tapi cikgu aku cakap yang ni memang macam kau cakap lah, pelajar-pelajar yang berharap yang pandai-pandai lah. Tapi bila aku pergi aku tengok ini muka-muka ini Tak ada gaya. motivasi memang nak bagi tarbiyah cuma memang sama something. Hamlau semua. Hamlau lah. Hamlau. Lepas tu tengok dua-dua masuk J1. Elok. Betul lah. Mana kau dapat lah apa Pergi terafan. Hidayah. dia punya benefit daripada kursus motivasi tu lah. Oh. Nabi, Bagus. engkau So aku ingat ada kawan tak ada? tak ada lah. Aku masuk Takkanlah kau bagikan kau tak ada gang. Ayun. Aku masuk teknik tu, aku cuma memegang reputasi brother gua je. Sebab brother gua dia super senior. Oh, dah keluar lah. So dia form 5, dia habis SPM. So next year tu aku masuk. So budak form 5 tu Kenal? kenal abang aku lah. Oh. Kan? So Asal muka sama. memang yelah, kalau dah nama abang Adik-beradik. aku tu dia pun player bola juga. Budak sukan lah. So yang aku ingat masa masuk tu bermula aku kenal Dak Demang dengan Dak Sap. Sap. Dua. Sebab orang duk sibuk tukar baju, dia duk nyanyi lagu Sub Culture tu. Kan, Blue Skirt Baby, Blue Skirt Baby. Aku cakap, Sub Culture. Aku cakap, wah dia siapa ni? Yang tu nama tu dia yang bagi. Melekat kat Sab. Panggil Dak Sap. So yang aku kenal budak-budak biasa, aku tak kenal sangat dekat kelas. Aku kenal, mula sekali aku kenal dekat dorm 7 dulu. Kau Dom 7 korang yang dom 7 ni maksudnya kau duduk asrama, korang kena buang sekali ke ataupun tahun depannya terus tak dapat Dom form 5 7 tu yang paling banyak sekali kena buat. Tiba-tiba kosong. yang keluar beramai-ramai tu aku rasa dom 7 lah. Paling 4 ramai orang ke sekali. 5 orang macam tu. Asal Tujuh. beramai. 7 orang. 7. korang kena buang. 7 orang. Kena Kena buang buang lah. pasal rokok lah. Oh. Aku tak tahu sama ada pasal rokok ataupun dia nak masukkan budak form 4 kat situ. Oh kau waktu form 5 baru kena keluar. Aku rasa seminggu lebih je kot duduk. Minggu lepas buka sekolah. Kena buang. Lepas tu Oh, belum tunggu. sempat budak form 4 masuk lagi. Oh, kau tengok tunjuk dia punya kepala kan. Tunjuk dia punya kepala. Tapi ramai. 7 orang. Si Blodok,
Kan Aku, Demang, Saha, Katak Katak pun kena. Yang ini yang kena tangkap ramai-ramai dengan ustaz-ustaz kat belakang Dekat belakang ni apa tu? kau. Kat belakang Tak, ini dalam dom. Kantin. Dalam dom. orang kena dalam dom. Dalam dom. Kena tangkap. Oh jahat. Tak. Yelah maksudnya dalam asrama tu lah kena tangkap ramai. Dalam dom kamar 7 tu, dekat tepi tu, tepi dinding antara katil dengan loker, lepas tu ni tingkap, tepi dinding tu ada banyak kotak biskut. Apa? Tin biskut. Tim biskut. Tin biskut. Tim biskut ni kantin apa tu? Bukan. Dia orang makan. Dia orang bawa kan. Kadang parents datang bawa satu tin biskut, tulis ke apa kan. Susun. Buang ni, okay, susun kat situ. Aku cakap buat warden tanya, aku cakap ni buat dekorasi. Tapi yang paling bawah sekali tu adalah X-ray. X-ray. Pesona. Kau punya X-ray. Penuh. Tapi dak bon pun Kantoi supply sebab- juga dak bon Dak bon supply. Kantoi sebab dalam tu ada puntung rokok ke? Tak, dia memang tu ada dia bau. tak jumpa. Tapi aku rasa ni cerita dulu lah. Mungkin apa malam tu dah heavy sangat, smoking, semua dah jadi gila babi. Dah mengacau semua orang tau. Isap rokok ke isap ganja? Oh. Isap rokok je boleh. Tapi sebab Tapi banyak semua orang kena buang pasal sokok ah. Kan? Mana ada ragging sangat sana? Tak ada. Engkau bawa rokok je. Rokok sebab je. masa tu kita dah form 5 nak ragging siapa. Macam dak belo pun kata kan kantoi tak semayang ke apa benda kan. Itu semua alasan itu. Betul lah bila aku tengok tu. Tapi sebenarnya kebanyakan isap rokok. Sebab tahun tu Belo. nak jadi cerita, tahun tu minggu pertama tu Cikgu Karim dah warning. Tahun ni apa rules baru, first time kantoi isap rokok terus buang je. Tak ada kata amaran 3 kali tu tak ada. tak ada. Aku rasa dia dah mark daripada form 4 Aku rasa daripada form 5 pun ada. Masa kita form 4 kan banyak juga kes kita dengan budak form 5. Tapi betul lah. dia dah Dekat marking. yang form 5 kita lembik lah. Alhamdulillah aku rasa Lembik lah. macam mana lah. Ke Tak- kerami tak sokong tak gigit pasal sangat. dia punya Dia bersekongkol, dia bersekongkol bersekongkol. dengan form 5. kan. Yang ni. Aku masa form 4 Jorang tak nak kawan dengan aku. Kau kawan dengan Mursyid lah shoot. So kawan dengan budak form 5 je. Tapi lembik-lembik tu. Lembik-lembik Dekat meja tu. cikgu. Bodoh cimat. Tapi Mushi pun sekejap kan. Sebulan 2 bulan di sekolah situ kan. Sial tu sekejap je. Siapa? Mursyid. Mursyid J1 kan. Je satu. Siapa yang form 5 duduk dengan kau tu ni? Yang duduk dengan aku semua budak baik-baik sebenarnya, budak-budak yang belajar. Bukan geng-geng yang duduk flat tu. Ada seorang ni dia pertanian. Nama dia kalau tak silap Mustafa Kamal. Jan, Panggil Tiwa. Ingat Tak ingat Dia yang bawa aku bercampur dengan budak-budak flat. dah flat lah. Budak yang duduk flat kan. budak. Dia Budak baru anak. Kelantan. Flat Center. Nah, diorang semua situ lah. Hisap semua kat situ. Makan Pacong semua lepak situ Pacong kat kan. situ. Hong Kong pergi kat mana tu? Aku pergi situ lah. Flat tu. Rumah flat tu. Aku lewat sikit lah. Tengah-tengah form 4. Tengah tahun tu baru aku lepak dengan kat situ. Pekong weh rumah tu. Asap saja. Bau ada. Lepas tu diorang ni terus form 5 diorang terus duduk rumah kubur. Ke tak? Tak. Aku duduk rumah ni Mak Mazin. Sebelah rumah kita. Aku nak masuk rumah Sakan time tu, tapi makcik cakap dah penuh. Dah ramai. Duduk dengan siapa? Mula aku duduk seorang. Kau jadi tuan rumah? Tak. Kau Dengan itulah, dengan family tu lah. Sewa bilik je dalam tu. Macam korang lah. Makcik tu, nenek tu ada. Lepas tu yang Mazin dengan ada satu anak dia yang perempuan yang janda tu dengan anak dia kecil-kecil tu kan. Makcik tu belantu kan? Sama. Nenek tu. Bawang alam Kau lah. cakap tak tengok mata kan? Ya, tapi dia kalau mengilai, mengilai. Cakap dah. Kalau dia ketawa mengilai-ngilai punya. Ya. Tak tahulah kan. Tapi aku tengok dia mengaji kuat tu. Betul ke tidak tu? Tak tahulah Mat. Kan. Mat jadi mistik pula. Sembang mistik. Boleh pula tahu ada orang boleh hantu, orang tak boleh hantu. Mula aku masuk seorang. Aku duduk seorang. Lepas tu bila dah start ramai form 5 semua join kita duduk kat luar, baru arwah sarjan masuk, Saha masuk.
Saha pun masuk sekejap rasa. Kau kena buang dulu ke macam mana? Aku dulu. Aku sekali dah dengan dia. Perangai. Lepas tu ada trip yang kedua lah. Macam Belo lambat. Belo lambat kat aku. Dia jumpa budak form 4 kat aku. Mungkin aku sekali dengan Saha kot. Aku masuk sekali dengan Saha. Tapi aku masuk dulu. Saha masuk dia duduk mana dulu tak pasti. Lepas tu baru dia masuk rumah tu dengan ada seorang budak junior tu, Ken. Ada Ken Kang. Kenzo. Ken. Weekend. Tak, aku rasa Belo lambat lah. Belo dah selepas kita kena buang tu baru Belo. Sebab Belo cakap dia jumpa budak asrama kan, budak form 4. Tak ingat lah. Ingat. Aku rasa Kau terus teruskan ke tak? Aku masa naik form 5 tu, makcik yang jaga aku masa form 4 tu, tak nak. dia cakap dia tak nak jaga aku lagi lah. Kena halau. pasal dia tinggal seorang. Takut Takut kau panjat. Takut fitnah. So okay, dengar. Malam-malam deng. Tak. So bila awal masuk form 5 tu, aku mohon asrama sebenarnya tau. Nak duduk asrama. Oh, nak keluar kau nak duduk. Karim reject. Mungkin sebab rekod korang lah kot. Pula. Dia nak salahkan kita Kan. Tak, sebab apa? Sebab apa aku tahu? Sebab engkau dekat Dai dah cop J1. J1 confirm. Tak dapat. Aku nak duduk asrama tak dapat. Ditolak. Tak, tapi kalau semua banyak dia kena buang, apa jadi dekat asrama kosong lah? Ganti Banyak budak form 4. Budak form 4 masuk. So that's why aku rasa dia ada mix form 4, form 5 kan. Dan dalam satu dom. So awal Kau form keluar terus dapat rumah kubur ke apa? Okay, cerita pasal rumah kubur ni, aku keluar. Cerita dia bapak aku carikan rumah sewa tu. Kau kena buang kantoi dengan orang tua kau kena rembat lah. Kena rembat. Aku tak kena rembat lah masa tu kan. Sebab dah banyak kali kena rembat. Masa form 3 dah kena rembat lah. Kan. So masa aku keluar tu, so bapak aku carikan rumah tu. Rumah tu harga dia sebulan 100. Baru dapat hari ni kita dapat tahu harga dia berapa. Sebab tu privilege-nya dekat aku duduk dalam bilik. Ketua. Bilik satu je bilik. Ketua. Bilik ada dua. Satu di bawah. Tu store babi. So Masuk duduk situ lah. So bapak aku ni kenal kawan dia. Kau kena ingat, kampung ku sayang tu bukannya Bukit Piatu, dia Bukit Baru. Baru. So bapak gua carikan rumah sewa tu. So sebulan 100 bapak aku bayarkan. And then dia kata kalau kau nak bawakan kawan kau collect duit. Duit tu duit belanja kau, kata dia. Tapi bapak kau tahu tak kawan kau siapa? Tak tahulah. Kan, that's why kalau lagi ramai orang, lagi banyak duit kau. Kan, so pasal sebulan 100 tu kau dah bayar kan? Orang tu dah bayarkan. So yang tu pasal aku ada yang tim-tim aku tak minta sangat pun dia orang punya bayaran kan. Ada yang tak bayar pun. Aku tahu. Kan. So, boleh je namakan siapa yang tak bayar dengan kau. Boleh je. Kau petik je. Kalau kau nak tuntut boleh tuntut. Tapi itulah situasi macam tu. Kalau bayar semua belanja lah. Aku ada belanja kan. Sebab tu masa last tu bila aku tinggal seorang, aku miskin je. Aku duduk kau duit collect. Maksudnya kau okey, sekarang kita tahu sewa kita tahu 100. Duit makan ni berapa duit makan collect? aku rasa dia macam Dak Yun cakap lah. Dak Yun cakap dia yang setting kan. Aku tak ingat lah, bapak aku memang tak ada setting untuk makan. Yang makan memang Ayun yang kan, setting kan. sebab orang kampung dia kan yang masak. Berapa ringgit kan? So aku memang tak ingat lah. RM10 tu Seorang. Maksudnya duduk rumah dia orang ni RM20 lah. Lebih kurang macam tu lah, RM20. Tapi masa yang 13 orang tu kan, masa yang 13 orang yang orang cakap ramai kat tu, paling maksimum tak sampai pun RM10 bayar. Memang dah agak dah. Sebab rumah kubur ni dia banyak residen tau. Ada yang permanent resident. Ada yang turis. Kan, ada yang datang-datang saja yang lepak Backpackers. Tiba-tiba ada je siap. Ada yang datang nak main kopek ke. Datang nak main kopek je. Kan, macam nak demang aku tak tahu. Memang dia selalu ada. Kira permanent resident lah. permanent resident lah. Tapi kau bayar tak? Tak ada. Tak adalah. Tak bayar. Kan. Tak ada lah. Apa nak bayar? Sebab dia duduk rumah Dia duduk sewa. rumah lain. Tak bayang. Kau dah duduk dekat rumah Mazin tu. Mazin.
Tapi kau hari-hari duduk rumah kubur. Tapi aku tak makan. Lepak je. Lepak je. lepak je. Budak ni cakap. Makan sekali. Tapi kalau dia ajak, sekali-kala tu dia ajak, makan lah. Makan beli sekali. Sekali hantar. Kalau ikan tu ada 13 ekor. Potong dua. Potong dua sekali. Makan tengah hari kan malam kan sambung lagi separuh. Masalahnya yang lagi separuh tu dah tak ada Dah ada dah. lagi. Malam dah tak ada makanan. Tapi aku tak ingat lah rumah aku belum kau makan. Lepas tu pinggan nak kau pakai pinggan apa Nasi kita masak sendiri. Ada. Dia Ada pinggan. pakai mangkuk dapur tingkat ada. tu kan. Mangkuk tingkat letak yang kat dapur. Pinggan kau pinggan apa? Pinggan ada. Tinggal semua bawah. Aku tak nampak pun. Ada. Dapur tu berasap. Kau ingat dapur tak berasap? Ada bahasa. Ada. Kan kita cakap itu hari yang rajin masak dekat rumah tu Napi yang tu rajin masak. Aku tak ingat dia punya tu. Ada pinggan oren ke? Pinggan merah ke? Itu pun aku ingat dia orang ambil kat dia orang makan ni dia orang. Kantinnya kan. Aku rasa lah dia orang ni. Kalau tak memang tak ada pinggan. Mana dapat tong gas tu? Tapi Sikit, betul. eh. Ramai yang apa tu bukan permanent resident aku. Jenis selalu datang, turis lah kita kata. Apa Andri Awang selalu datang. Andri. Macho kan. Macho sebelum balik. Selamat. Selamat selalu datang. Ramai. Panjang. Bon. Panjang. Residen. Bukan residen. Bukan. Dia pun matam. Macam Haji pun dia datang kemudian. Sebab aku ingat aku pernah datang rumah dia. Belajar main gitar. Aku ingat dia dah lambat sikit lah masuk rumah kubur. Dah form 5 tengah-tengah baru masuk. Haji duduk rumah sepupu dia ke? Yalah Haji rumah duduk masuk kubur dia. Tu, Dia kata dah form 5 baru dia pergi rumah kubur. duduk rumah kubur. So itulah rumah kubur lah Hmm. So cerita dia sebulan 100. Bapak aku cakap berapa ramai duduk, kau collect, kau duit belanja. Sebab bapak aku tak bagi duit belanja tu. Maksudnya yelah, dia dah bagi kau 100 bayarkan duit sewa. Api air tak tahu Yelah. betul. Kan? Api air. Lepas tu katalah kalau kau collect seorang RM10, RM10. mewah bai. Mewah bai. Ya. Memang. Tapi bapak kau tak sedih ke dapatkan anak dia rumah kubur tu? Tak boleh lah. Dulu elok Dan kan? rumah tu elok. rasa Rumah aku. tu elok lah mula. Ya ke? Ha. Mula-mula. Budak-budak ni habis dia orang Mula RM10. elok. Elok rumah tu. Tapi aku ni kalau ikut sejarah dia, aku sejak form 3 lagi bapak aku dah berbulu dengan aku. Oh ya. Sebab aku Nak halau lah. sebelum PMR aku kena gantung sekolah. Dengan tu lah tu bomba semua. Kan? So aku kena gantung, naik je gantung sekolah, tunggu ambil PMR. Alhamdulillah. Okey, 4A 4B. Ya, kau kenal bomba dah lama lah. Power. Lama. So yang macam pop culture ni zaman-zaman form 3, form 4, form 2, form 3 dah layan Dah mula lah. dah start Dah start lah. dah. Si bomba tu pun masa tu aku ingat masa tingkatan 3 tu dia baru nak ni kot. Oh nak skinit. Baru benda tu baru sampai kan. Baru sampai. Betul lah benda tu pun rasa aku kalau kat Kelang ni pun Sebab masa tu lah, time-time tu juga benda tu baru sampai. 94, 95 subculture dah ada. Subculture dah ada, di carburetor dah ada. 93 aku dah ada start dengar Offspring kan. Ya. Come out and play tu kan. Aku dah ada. Americana, bukan Americana, Come Out and Play kan. Come Out and Play. Lepas tu kau dah cari benda-benda ni dekat yang Malaysia punya, kau dah start cari-cari. Ya betul. Lepak kedai kaset cari yang lokal punya kau. KBG lah. Local. Masa tu yang mula sekali rasa aku WG CCTV lah menggila. subculture lah dulu. WG dulu. Apa tu Love and Hate. Yang itu aku start dengar masa melepak dengan ni lah. Baru lah ni. Ya, aku start dengar subculture form 4. Love and Hate. Sekejap. Form Mi, three kau tahu tu tak aku dah dia cakap start cakap dengar pasal apa ni? Ha? Tahu. Gila kau tak tahu lah. Tahu. Jauh ni kita Dia pun terik kat ni. Dia Nirvana. Ini mana? Dia Nirvana. Dia di mana? Ke Cobain. Cobain. Nevermind. Ya, Radiohead. Kan. Radiohead Alamak. Lepas tu Sorry aku potong tadi. Kau ingat aku tak tahu. Lepas tu korang dah start lepak sekali kan. Kau rasa yang macam budak-budak datang lepak ni,
diorang bawa masalah ke? Kita orang tak ada fikir macam tu lah. Aku ni tak ada Tak ada. Tak ada. Okey. Tak, kau bila Kau masuk lagi- kau bila masuk mak kubur? Lepas form Form 5 awal-awal tu mula-mula tak dapat asrama tu, aku duduk dengan kecil J2. Dia duduk dengan makcik dia. Kat mana? Dia sebelah sekolah. Rumah kayu tu. Rumah kayu. Ya. Kecil J2 cikgu sekarang ni. Nah. Aku duduk dengan dia sebulan. Jap. Itu hari aku Dah tanya. besar dah, dia tak kecil dah. Bapak besar. Aku duduk dengan dia. Lepas tu yang diorang kena buang asrama tu, aku tak tahu Napi ke Peter yang ajak aku duduk rumah kubur tu. Rumah yang sekali dengan Dakwin tu ke? Bukan Rumah Dakwin tu lah. Dia rumah lain dengan aku. Belakang tebu. Rumah Dakwin tu lah. Belakang itu betul. Belakang tebu. Lorong tu kan. Lorong tu lah. Dari mana lah. Dia Banan. Tapi time tu dah ramai juga rumah tu. Ada dapat 5 orang. Dengan kecil ke aku duduk. Mula-mula tu. Masa awal form 5 tu. Lepas tu So bila aku dah duduk rumah kubur, mungkin yang lain masuk. Mansur dulu duduk mana sebelum pergi rumah kubur? Rumah tu juga. Mansur dengan Dakwin. Tak tahu. Tak ingat. Ya aku ingat yang tu. Dakwin stay lah kat situ. Dakwin stay kat situ. Tapi rasa kecil duduk sampai habis kot. Sampai habis. Sebab Peter tu cakap- rumah makcik dia. Sebab Peter cakap belas kali dia duduk situ. Betul. Betul. Peter cakap rumah tu rumah dia yang last. Dia duduk rumah situ. Dia masa dia keluar beramai-ramai daripada rumah kubur tu, dia duduk rumah tu lah. Tragedi Oktober tu. Kalau kau lompat tak pagar daripada surau Terus sampai dia. sampai tu kan. Kalau keluar dari rumah kubur tu, tak tahu. Aku tak Panjat ingat. jumpa rumah tu dulu lah. Yelah tu, betul lah tu. Aduh. Korang duk rajin juga kan melepak rumah sakan kan? Yang Of course lah. Pasal tunggu bas kat situ siap. Yang paling rajin sekali lepak rumah aku. Balik sekolah singgah dulu. Tidur. Demang dah Walaupun- sebelah rumah dia. Macam dah macam rumah sendiri. Keluar masuk. Macing keluar kau masuk. halau pun jap lagi datang balik. Kan? Dia masuk kau tingkap. Dia Gumpal dengan anak dia siapa? Dayat. Dayat nangis ngadu mak dia. Mak dia kau pergi balik halau. Lagi Aku sejam itu datang balik. Aku rasa Demang antara budak yang semua pintu dia masuk. Pintu belakang dia masuk. Pintu Tingkap pun depan dia masuk. Kau Tingkap tingkap pun pun dia dia masuk. masuk. Budak-budak lain masuk kau tingkap dengan pintu depan je. Dia boleh Dia kerja berani. masuk kau pintu belakang depan TV. Kan? Habis dah kau orang melepak kat situ tengok TV. Aku join lah. Ada. Makannya aku tak join. Ada. Tapi kau insaf tak waktu kau duduk masakan tu. Bila kau penting sekolah, kau nak pergi mandi kan, pergi dapur kan. Lagu Raihan babe. Tiap hari Raihan. Lagu Rehan. Ya, dia keset tu makcik tu. Oh, tak ingat. Kalau penting sekolah nak mandi, lagu Raihan babe. Bangun lambat. Bangun lambat. Lepas tu makan macam kau memang makan berjaga. Kau pun duduk makan berjaga. Tak, aku tanya bila kau pergi ke rumah kubur? Ni permanent resident ke apa? Bayar tak? Ni permanent resident. Bayar? Bayar. Bayar tak? Lepas Dia dia duduk- start masuk rumah kubur, aku pun masuk sekali. Dia satu bilik dengan aku. Maksudnya engkau duduk rumah yang sebelum tu berapa ringgit bayar? Rumah kecil tu 120 kot. Lebih kurang tu lah kita. Siap makan kan. Kita lu apa 1.5 kan? Setengah. Nah, Setengah. Jimat siut kalau aku tahu cakap dengan mak aku duduk rumah dia orang je. RM20. 120. Kan? Siap Kalau makan. rumah kubur RM20 lah. Makan RM10. tahu. Sewa RM10. Mak aku bagi 150, saya kat dia RM20, ada 130 lagi belanja. Tapi waktu kalau kau cakap rumah kubur, pergi sekolah ke rumah kubur jauh sih. Jauh. Kau jalan kaki. Jauh. Tapi bagi aku dah biasa lah tu. Bukit apa Paikan pergi Batu Berendam boleh. Jauh tu. Lagi jauh siap. Tak, yang bangun awal, Ayun dengan Selamat selalu datang ambil pagi. Lepas tu pinjam motor alik-alik. Ulang alik Grab bawa lah. pergi masakan lah. Satu trip 3 orang, 4 orang. Biasa aku jalan kaki je. Pasal aku lambat. Selamat jauh tau. Selamat dia kena, Tapi dia awal datang. Dia memang dia- sampai rumah kubur. dia daripada Bukit Sindik tu, Tak tak tak. Mabon. Siapa? Daripada Bukit Sindik, dia pergi masuk dalam kampung sayang, kutip dia orang ni, Pergi hantar sekolah. masakan. Tu jauh shoot. Tahu tak kenapa budak 2 ekor tu Ayun dengan Selamat pergi rumah kubur ambil? Dia tunggu siapa ajak ponteng. Oh, ya. Ada ponteng dulu. Tak ada orang ajak, tak ambil lah semua hantar-hantar.
Alah. T-shirt semua kat dalam dah. Kata weh. Tengok aku semua tak pergi makan. sekolah pula. Tapi kalau pergi rumah kubur, Biasanya tak pergi sekolah. sebab akan ada orang yang takkan ada pergi sekolah. Teruk kau ni. Hari ke? Mostly. Banyak hari sudah. Aku tak pergi sekolah 79 hari total. Ingat lagi je. 79 hari tak ada sekolah. 79 hari. Kau pergi sekolah ke tak pergi sekolah? Tak pergi sekolah 79 hari. Banyak Mat. Ada tulis SJ kau? Ada. 3 bulan kan? 3 bulan. Kau sekolah apa ni? Taska pun tak. Maksudnya dia masuk. So kita punya sijabati sekolah kan. Kan kita punya sekolah mengikut sistem point dan merit. Betul? Merit ni merit. Korang semua mesti dapat baik kan. Cemerlang ke apa semua kan. Aku memuaskan. Sebab kedatangan. Lepas tu kau cakap kat aku apa? Nasib baik memuaskan. Aku ingatkan kau ni jahat betul. Bodoh. Tapi kira orang kata dalam masa setahun tu berapa hari sangatlah kita sekolah? 200 lebih. Yalah. 200 lebih. 1/3 lah dia tak pergi. Gila. Jahat saya dia ni. Tapi itulah. Maksudnya selamat kalau pergi sana memang ada. Kalau zaman sekarang dah kena buang sekolah kot. Buang daerah aku rasa. Buang sekolah. 10 hari Tapi aku, turut. Mi, kau buat apa tak pergi sekolah? Main kote? Sial lah. Kita ada motif nak pergi sekolah je. Malas satu hal. Udahlah rumah kau kubur tu tak ada apa kau tahu. Ada atap zinc je. Apa? Panas. Apa yang Kau kau... duduk angkat kubur ke? Kau duduk angkat kubur. Homeschool lah. Homeschool. Ataupun kat belakang tu ada kubur. Tapi dalam 20 hari pergi asahan lah. Dalam 20 hari tu kiasan. 79 hari tu 20 hari kiasan. Mampus. Aktiviti lah. Aktiviti memang biasanya kita Pontian memang ada aktiviti lah. Yelah. Ada. Jarang-jarang lah tak ada aktiviti. Sama ada buat aktiviti yang dekat ataupun jauh lah. Tu tanya tu apa aktiviti yang kau Ni buat? tak ada buat apa. Ke sebab mula macam Kau nak kehadiran kau okey Aku okey, aku okey. Dia punya aku okey tu aku rasa tak okey. macam boleh ingat sial. Tak okey. Kan, Man? Kau ingat Man? Tak ingat. Tapi Mana ada? Aku tak tengok Dia lah. orang sebab dia kira yang banyak sekali. Dia kira pasal benda tu terus jam kat kepala kan. Dekat CJ Oh, Putih yes. tulis lah. CJ berhenti. CJ berhenti sekolah kita ada tu. Dia ambil attendant. Ada jumpa lagi. Ambil. Ya aku tak ingat saya binti sekolah aku kat mana. Aku pun tak ada. Ada ke? CJ berhenti. Dah tahu buruk tak payah tahulah. pengetua mana? Alsyah. Asmara. 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 Asmara Sulong. Asmara Orang Sulong. sulung. Asmara Sulong. yang ni pengetua kita yang tak berapa tinggi tu siapa? Tak berapa Tuan tinggi. Haji apa tak Haji apa Oh, yang first tu, yang masa kita form 4 lah. Kau tak ingat. Ada Haji lah apa entah. Haji yang lepuk belakang. Tarik telinga sampai label-label dia. Haji kan? Haji rasanya. Biasanya dia ada Haji lah. Tak ingat lah. Tak ingat. Ingat. Itu Mat? Itulah kau duduk cerita pasal sekolah balik. Waktu prep semua dah kau dah seokok semua dah degil lah tentu form 4. Korang semua. Form 4 belum lagi lah. Belum ya tak campur sangat lah. Aku isap okok, aku seorang. Selalu yang tahu aku ada okok Peter. Peter tapi tak kuat isok kan Peter? Dia Tak, dia sportman. tapi Kau suka juga kan? tapi Aku dia main bola je. rajin juga datang. Aku tengah tidur kan hari Ahad lah. Selalu hari Ahad aku tengah tidur. Jadi dia datang. Okok dekat beg je, gantung dekat kepala katil tu. Ambil lah. Selalu dia lah. Kau budak sukan juga? Aku rugby lah. Lepas tu Kau main rugby kan lah? Dia patah kau kaki dia, Aku ingat. patah kaki main yang bola je, kata main bola. Haji cakap bukan main bola. Rugby. Aku main rugby. Petang tu. Training. Kirami memang tak ada sukan lah. Ada lembing. Bagi sekolah kan. Tapi dia sini. Merejam lembing. Habis dia rejam. Melecet. Sialah. Aduh.
Tapi dia low profile, dia slow, relax. Jangan ingat dia ni lah kan. Betul. Tapi belakang 79 hari. Aku pun tak tahu apa. Ngok-tangok je kan. Relax. Dia kan dia tak boleh bawa lah belajar tu. Ya ke? Tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Dia tak minat. Macam lah Getino bawa sekarang, betul dulu tu. Sekarang orang nak beli kereta tagi dia kan. Bos ni, bos. Sama macam ni lah ni, bos-bos juga ni kan. Api punya belajar dahsyat lah. Tak ada lah. Lukisan kejutaraan. Itu aja pandai. Itu je. Dak Bon cakap aku pandai apa bendanya. Dia masuk U, aku tak masuk U pun. Kau terror lukisan kejutaraan. Kau seorang je yang reti. Kan okey lah kot. Suka memang tangan Kau dua. mengaku tak yang dulu? Kau seorang je. Aku Dalam banyak-banyak. Kau Amru pun okey ke? Amru. Amru. Yelah dia, aku ingat buat kelas dia semua dia yang punya conteng. Tak, sebab waktu kalau kau nak letak papan atas meja tu, nak punya barang besar, sajak atau papan tu dekat meja dia, dia. Kita ni Tak kena. cuba dia. Tak kena. Dia nampak sedap lah, nampak terror lah. Sudahlah benda-benda ni. Duniawi ni. Kau ada juga ni ya, lukisan? Ada eh? Oh, elektrik kan? Elektrik ada juga. Lepas lah. Cukup-cukup makan lah. Boleh lah. Kod nafas. Aku betul-betul cukup-cukup makan aku. Punya cukup-cukup makan ni aku Terror lah. Kita punya. Ini kalau cakap cukup-cukup makan pun Aku pakai yang betul-betul cukup makan aku kot. Ni nak cerita lah kan. Kita ambil 9 subjek betul? Aku 9 dekat 10? Dekat sijil. Dekat sijil aku ada 6 je. Mana pergi? Oh, dia tak ambil. Bukan tak ambil. Kau ni. F9 dalam slip. Alah, kalau aku pun ada. Ya ke? Pukul 6 je. Dalam kita punya slip tu ada tulis 9 mata pelajaran. Lepas tu F9 ada tak masuk dalam tu. F9. Tapi dalam sijil Fail F9 tak tak masuk. Fail tak masuk. Memanglah sebab engkau ada mata Fizik? pelajaran dia mata pelajaran teras dengan mata pelajaran apa dia panggil? Elektif. Elektif. Yang elektif tu yang kalau Gagal pun. kalau Admin. dah yang lain-lain dah cover, dia tak masuk. Yelah. Tapi kalau yang lain-lain pun semua 9, masuk juga. Oh ya ke? Masuk juga. Tapi Nak dalam cukupkan aku punya 6 tu. Dalam aku punya sijil Tu slip kau Jan. Slip itu ada nak kira, kelas semua. nak kira. Tapi dalam Ah. sijil tak ada. Oh, dalam sijil tak Sijil, ada. sijil. Dalam sijil Fizik. fizik tak ada, kimia tak ada, admat tak ada. Tapi aku pangkat 1. Macam main-main. Macam mana lah tu? Pasal lukisan kejuruteraan aku A1. Fuh, A+. power siap. Itulah. Kan? BM 2. Dahsyat. Faham tak? So benda tu dah cover lah. Dah cover lah yang 9 tu. Tapi 23 Dia tak lah panggil tapi. lah. Ujung-ujung okey lah kan. Aku Kau kalau kena tanya pangkat kan, 1 sakit hati sampai kan. berapa lah? 26. 26 eh? Dia ke Mat? Aku rasa kau pun baik lagi. Aku Cik Mat tak. lagi okey. Aku tak. tipu Abang. Aku 3. Tapi masa tu Ya kau. Aku 3. Eh? Cuma admit kimia A1. Hui. Aku terbalik dengan Nabi. kalau betul A1 Lorenzo datang jumpa kau. Aku jumpa. Aku ambil result. Bawa pergi jumpa Rahim. Cikgu Rahim. BM kan. Jumpa Cikgu Rahim. BM aku dapat A2. Dia pun nampak tau. Dekat bilik guru. Dia panggil, you mari sini. Tengok keputusan you. Loinsun. Aku nak bagi tu. Alamak. Loinsun lah. Tengok aku atas bawah. Okey, sekurang-kurangnya you lulus. Cangkul sial. Lulus lah. Lulus. Cangkul. Kurangnya you lulus. Cangkul lo dapat. 7 je. Dia bangga dengan kau. Dia bangga tu. Betul lah, fizik kimia memang jahanam lah aku rasa. Ya, aku pun jahanam. Jahanam. Aku sebab kimia cikgu kelas aku. Jahanam. Cikgu kelas aku memang memang berbulu dengan aku. Memang berapa? 6 kan? 6 ke 7 aku. Kami antara yang paling terror juga lah. Dia dah apa? Banyak cangkul. Banyak. Itulah. Ada ambil review. Aku punya 3 nak ke SAP dah sebenarnya Mat. Oh ya. Aku lepas-lepas kedua macam tu. Aku nak ke SAP dah. Sebab fizik kimia aku 88. Kalau satu tu fail, dah SAP dah.
So 8-8 tu pun cukup-cukup makan dia. Tiada kat 8 kat 9 kan? Tiada lah. Adalah jawab. Ada dah jawab. Macam aku 9 Adalah kan. kena tu 1-2. Tapi fizik kimia yang dapat 8 tu pun aku rasa pasal amali je kot. Kan kita ada buat test tu kan. Oh, boleh tengok orang. 30% 70% tu. Oh, agaknya lah cover kita. Dia pun meniru lah. Meniru. Kalau jentera tiru je dah. Biasa pun meniru lah kan. Jentera ni setiap kali pelajaran mesti ada duduk luar punya. Kalau tak bercakap dengan pokok. Cikgu siapa punya? Rahim lah kot. Tak kira lah Cikgu Rahim pun sama. Kau ingat Cakap dengan pokok. masa tu kita punya rumah, kita punya sekolah tengah buat construction. Cikgu Omar dekat kimia punya lab tu, dia suruh keluar kau pikul kayu. Macam kawat askar je. Aku rasa kadang kan aku duduk merayap kan. Aku kan akan keluar merayap dengan Ayun. Keluar, biasanya kan aku akan merayap sampai tengok budak-budak ni punya kelas. Nampaklah kalau ada tu lah, aku dengan Ayun duduk ejek-ejek lah. Ya tu. Aku tengok dia tengah buat apa. Cakap dengan pokok. Ini pun rasa berjalan juga ni. Ayah aku mengayap. Kadang Dia sekepak je. Kelas aku boring. Ramai perempuan. Kan sekepak je dengan demang ni. Tapi Mat, kita punya J4 dulu atas. J4 atas, J5 bawah. J1 lah. J1 pun J1 bawah. lima. Sebelah pejabat je dulu. Satu atas pejabat. Di bawah. Itu pun hancur jahanam. Macam mana? Time kita Tembus kelas. time kita bergumpal ke atas tu masa form 4, aku ingat kat bawah dengar bunyi apa. Kan. Guru. Dengan ada azam punya perangai lagi. Oh, faham Itu pun nanti ada juga tu kan. Dia dah ada aku panggil Azam juga. Ada juga tu. Itu nantilah bila dia Free nanti datang lah. Tapi kira best mengingat-ingat balik benda tu Tapi jahat tu tak payahlah fikir, cuma best lah time tu lah. Tapi aku rasa bukan tak menyesal lah, tapi aku rasa apa yang berlaku masa muda tu, itu yang menjadikan kita masa tua sekarang. Betul. Pengalaman semua tu kan. Betul. So aku bersyukur lah. Betul. Lepas tu maksudnya kau sampai habis Sampai habis, sampai SPM. Kau sampai duduk dekat rumah kubur. Kau sampai Dia sama dengan aku kot. Masa SPM kau datang. Ada datang melawat lah. Tapi yang Kau dah nak? lepas tu aku duduk masakan dekat SPM tu. Ya sorry. Kau masakan. Kau boleh lupa. Aku memang kau pun memang ending pun masakan juga kan. tak, aku rumah tu Mak Mak Zain Makcik lah. sebelah Mak Zain lah. Kau sampai habis lah kat situ. Brother Mak Zain payung gua. Serius lah. Tak ada lah. Tapi faham. selalu usaha lah. Malam-malam dia, kepala aku ya, brother ni dia servis dia. Dia kerja gunting rambut orang. Malam-malam dia servis gunting dia kot. Tak berhenti kan. Cik tengok kan. Aku fikir baik je lah. Dia dulu mana ada grinder. Kan. Cik kursi batu meja batu kat depan tu kan. Cik kau lalu dia usaha kan. Tak ada. Aku tanya tu, kau pergi rumah korang je kan. Dia daripada nenek kepada anak perempuan janda dia tu, Mak Zain anak dia kan? Anak dia. Aku mula sampai sana Jan, aku culture shock lah dekat Melaka. Aku dah duduk Melaka lah, dekat Kiambai. Tapi aku tak sangka Kurang Ajar Melaka tahap kakak janda tu. Aku cakap mula aku duduk rumah tu, mula-mula sekali. Sebelah konsert ceramah memang aku duduk rumah tu. Aku dengar aku tak ingat lah. Duduk sama juga ke Mat? Aku duduk sama sekejap. Berapa lama kau? Ya. Ada tak ingat. Sama-sama. Lepas tu makcik ni yang janda tu marah anak dia. Tentu tak tahulah dia anak dia kan. Anak haram kau pada anak kau ni. Berlaku kasar macam ni ke? Lepas tu aku dapat tu, itulah anak akak tu. Macam mana panggil anak kau anak haram Biasalah Melaka. Oh macam tu ke? Okey. Kasar sampai macam tu sekali lah rumah tu. Nenek tu menjerit-jerit. Tapi memang selalu dengar lah dia orang makcik tu, dia punya jerit tu bingit. Bingit. Panggil budak-budak ni makan. Dia kira macam yang aku tengok lah. Kesian lah. Aku kesian nenek tu lagi sebab kau duduk rumah dia.
Tak ada, aku tak ada ni lah. Barang dalam rumah dia banyak, tapi tak terfikir nak rembat kan. Sebab nak duduk lagi situ sebab laluan dia tu betul. kan. Betul. Nak kan kalau barang-barang laluan aku keluar masuk bilik tu hilang, mesti Barang aku apa je pun. Yalah. Dia barang-barang kemas. Tapi kita tak pandang lah time tu. Tak kenal barang-barang antik apa semua kan. Apa tu? Ada je. Dia punya gelang pun boleh tahan juga tangan dia. Ya. Bang Kemal letak macam-macam ke? Tak kat bilik dia lah. Rumah orang kau boleh masuk, takkan rumah bilik sebelah. Bos apa? Hari Raya. Hari Raya masuk rumah. Come on lah. Bodoh ni kan tak letak juga. Kau boleh cari bodoh ni. Aduh. Nenek tu bergantung tu. Mat, aku rasa kita kena dah nak Kena azan dah. nak Dah solat dah ni. Dah time dah. kita untuk episode Break. ni kita break lah. Kita break dulu kan. Kita ambil Bersama KitKat. nanti kita jumpa di episode satu lagi lah. Ada apa nak cakap Mat? Tak ada. Kita sambung je Subscribe lagi lah. Subscribe. Sebab ini intro kita buat relax-relax Jan. Kita hitam semua kita tak buka lagi. Kita tunggu-tunggu je lagi. Kalau dia tak jawab Jan, aku tolong jawab kan. Kau lagi tak ada. Aku buka agak je lagi. Okay, jumpalah selepas ini. Bye-bye. Bye.